kita melabur ataupun simpan harta kita ni, kita kena pastikan kita punya simpanan ni boleh tidur malam. Itu paling penting. Kita boleh simpan dekat banyak tempat, kita boleh melabur dekat banyak tempat, tapi apakah pelaburan yang betul-betul boleh membuatkan kita lena tidur malam? Tak lain tak bukan tuan-tuan, emas fizikal. Apa yang penting untuk anda bermula? Sebelum anda nak bermula simpan emas, nak masuk pelaburan, apa yang anda kena tahu dalam checklist kewangan anda? Kita buat macam kita buat medical check up untuk kesihatan lah, tapi dia lebih kepada dalam kewangan bersama. Kita kena buat financial check up. Kalau kita tak buat financial check up, tuan-tuan, bahaya. Jadi nak tahu macam mana kita nak senang dengan emas fizikal, ataupun kita nak dapat, orang kata sekarang ni ayat senangnya financial freedom lah kan. Financial freedom ni katanya lah tak kerja ada duit. Bagi saya tak apa betul tu. Nanti kita sembang banyak lagi pasal financial freedom. Tapi istilah yang betul sekarang ni bagi saya adalah financial independent, yang mana kita nak hidup dalam keadaan biasa-biasa pun tapi kita tak stres. Salah satu jalannya adalah dengan menggunakan emas fizikal. Macam mana anda nak senang dengan emas fizikal, tuan-tuan? Tak lain tak bukan, anda memang kena bermula untuk melabur dalam simpanan emas fizikal, terutamanya lebih-lebih lagi dalam akaun emas GAP, akaun emas Gold Accumulation Program di Public Gold, di bawah kelolaan saya, tuan-tuan. Kenapa kena simpan emas fizikal, tuan-tuan? Kenapa kena simpan emas fizikal? Nombor satu, tuan-tuan, emas fizikal sudah terbukti daripada zaman Firaun lagi sampailah kepada zaman AI sekarang. Emas fizikal adalah salah satu simpanan yang tak lapuk di zaman, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Dia punya kenaikan, kalau kita study dia punya kenaikan graf dalam jangka masa 20 tahun ke belakang adalah sebanyak 10% setahun. Apakah pelaburan ataupun kenaikan yang boleh lawan emas ni? Agak susahlah melainkan stock market, bisnes. Itu kita tolak tepi lah, sebab pelaburan dalam stock market, pelaburan dalam bisnes, buat bisnes itu risiko tinggi. Tapi menyimpan emas ataupun melabur emas ni adalah salah satu pelaburan yang risiko rendah. Dia punya risiko ni lebih kurang macam kita labur dekat ASB, tabung haji, unit trust, lebih kurang. Tapi return dalam ASB, unit trust dan tabung haji ni agak rendah nak berbanding dengan return emas. Emas ni dalam 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang, purata kenaikan dia 10%. Dan mengejutkan pada tahun ini, tuan-tuan, emas fizikal dia punya kenaikan 22%. Sangat tinggi, tuan-tuan. Mungkin sebelum ini cara pengurusan kewangan kita tak berapa betul. Mungkin kita rasa kita tak ada duit dan kita tak boleh nak start simpan emas ataupun simpan duit. Mungkin sebelum ni kita rasa gaji kita kecil, dan mungkin kita ada rasa macam nak marah dekat kerajaan sebab ada banyak teks, ada kos yang meningkat, nak marah dekat PMX lah apa semua kan. Itu atas reason masing-masing lah. Tapi bagi saya, tuan-tuan, selagi kita ada income, selagi kita ada bisnes, kalau saya buat bisnes, dan kalau puan-tuan mungkin puan-tuan ada kerja tetap, selagi puan-tuan ada kerja tetap, selagi itu puan-tuan tak payah takut sebenarnya, ada income, ada duit. Macam mana nak menguruskan duit, macam mana nak menguruskan kewangan dengan cara yang betul? Hari ini saya akan bagi anda percuma Excel sheet kewangan peribadi, bagi dalam bentuk PDF ataupun Excel sheet file. Puan-tuan boleh isi terus, dan kita boleh mula untuk menyimpan emas fizikal walaupun serendah RM100. Yang terbaru, puan-tuan, akaun emas junior ni untuk anak-anak puan-tuan yang below 18 tahun, kita ada akaun emas junior, akaun emas GAP junior, yang mana anda boleh bermula serendah RM50 sahaja. Itu yang lebihnya akaun emas GAP yang ada di Public Gold ni. Emas Gold Accumulation Program ni, puan-tuan, adalah salah satu program simpanan emas walaupun anda ada duit sikit ataupun bajet yang kecil. Yang terbaru, untuk anak-anak kita yang umur 18 tahun ke bawah, kita dah boleh mula simpan emas untuk mereka ni, untuk anak-anak kita, dengan serendah RM50 saja setiap kali beli. So RM50 ni kita top up macam kita simpan duit dalam bank lah, cuma nilai tersebut akan dikonvertkan terus kepada nilai emas fizikal. Dah gelap. So buat anda sekalian yang memang mungkin anda rasa macam nak simpan macam mana 100 pun tak ada, nak simpan macam mana 200 pun tak ada, tak cukup, puan-tuan, jangan risau. Saya ada sediakan salah satu Excel sheet peribadi
Dia macam file Excel. Tuan-tuan isi je income berapa, expenses berapa, bayar itu berapa, bayar atomel, bayar escalator berapa setiap bulan. Tuan-tuan akan dapat tahu kesihatan kewangan peribadi anda. Segera boleh dapat tahu. Hari ini juga, isi tak sampai 4 minit, 3 minit lah. Tapi kena jujur lah isi tu. Tuan kena isi dulu. Selagi tuan-tuan tak isi, selagi itulah umpamanya tuan-tuan tak jumpa doktor. Saya bukan nak cakap saya ni doktor dalam kewangan. Tidak. Tapi macam kalau kita sakit, kita kena jumpa doktor. Dan doktor yang tahu kita ni ada kencing manis ke, ada darah tinggi ke, kalau kena kanser tahap berapa kan, apa kena buat, makan ubat apa. So daripada situ dah baru anda boleh dapat tahu ekstra duit berapa dan boleh buat terus simpanan emas fizikal di akaun emas GAP serendah RM100 sahaja. Tapi puan-tuan, saya nak cakap kat sini, kalau puan-tuan memang ada bajet lebih, tidak semestinya puan-tuan simpan 100. Okay? Kalau ada memang dah ada duit dalam tabung haji ataupun dah ada duit dalam ASB, why not puan-tuan keluarkan sebahagian daripada simpanan tunai tersebut dan beli emas fizikal. Kenapa puan-tuan? Seperti saya cakap awal-awal tadi, keuntungan ataupun return dalam emas fizikal adalah lebih tinggi daripada return dalam tabung haji dan ASB. Ini adalah fakta. Memang puan-tuan boleh cek, boleh tengok lah. Okay? Kita tak payah nafikan lagi sejarah kenaikan harga emas, berapa persen dia naik. Saya cakap lah, dalam tahun ni saja dia naik 22% harga emas. Daripada Januari sampai sekarang, harga emas dah meningkat, ataupun perbezaan daripada harga paling rendah dan harga paling tinggi, perbezaan dia 22%. Mana ada pelaburan ataupun simpanan yang setinggi ni. Okay, even kadang-kadang kita buat business service ataupun business products pun, margin profit nak dapat 30% pun susah di zaman sekarang ni kan. So buat anda yang dah menyimpan, tahniah, alhamdulillah. Bukan kelebihan bila kita simpan emas fizikal berbanding kita simpan duit, berbanding kita simpan dekat ASB ataupun tabung haji. Okey, nombor satu tuan-tuan, tak lain tak bukan emas fizikal. Kita dah cerita daripada awal tadi, peningkatan dia daripada awal tahun sampailah ke sekarang ni 22%. Tuan-tuan simpan ASB 5% je. Tuan-tuan simpan tabung haji 3% je. Memanglah dah ada tolak zakat. Yang ini pula dah tolak juga saham pelaburan tu memang dah ada tolak zakat. Tapi puan-tuan kena fikir, kita kena tolak juga inflasi. Inflasinya apa dia puan-tuan? Inflasi ni adalah RM100 pada 10 tahun lepas tak sama dengan RM100 pada tahun 2025 ni. Dia pun sama nilai dia, tapi dia tak boleh beli barang yang sama. Contoh RM100 10 tahun lepas, bila kita masuk Maiden, mungkin banyak dalam troli boleh beli. Tapi pada tahun 2025 ni, RM100 yang sama, kita tak boleh beli barang dalam troli itu sampai penuh pun. Mungkin satu ataupun dua tangan je dah cukup RM100. So puan-tuan, itulah inflasi. Dan kenapa kena simpan emas? Sebab bila inflasi naik, inflasi meningkat, harga emas akan meningkat juga. So itulah kadar dia berkadar terus dengan inflasi. Maknanya puan-tuan, simpan emas ni makin lama bukan menyebabkan kita makin kaya, tapi menyebabkan kita tak miskin. Itu ayat dia yang betul puan-tuan. Simpan emas bukan menyebabkan seseorang tu makin kaya, tetapi menyebabkan seseorang itu tidak jatuh miskin. Kenapa puan-tuan? Sebab bila kita simpan emas ni, nilai ataupun kudrat kita tu sama saja. Kalau kita ada harta 1 juta sekarang, kita simpan dalam bentuk duit, 10 tahun lagi harta tersebut dia akan berkurang daripada segi kuasa beli dia. Kalau dulu 10 tahun dulu 1 juta, contoh kita boleh beli 10 biji rumah. Tapi 10 juta yang sama, kalau kita ada duit tu selebut 1 juta, pada tahun ini kita mungkin hanya dapat beli 2 biji rumah je. Rumah yang sama tapi harganya berbeza. Itulah perbandingan inflasi, nak suruh tuan-tuan mudah faham. Kalau kita ada 1 juta dalam emas, which is kalau kita convertkan dalam 2 kilo lah. Sekarang 2 kilo emas harga dia dekat 1 juta. Kalau kita ada 2 kilo emas daripada dulu lagi, okay? Daripada dulu lagi kita ada 2 kilo emas 10 tahun lepas, sekarang pun kita akan ada kuasa beli seperti 10 tahun lepas. Kalau dulu boleh beli 10 biji rumah, sekarang pun boleh beli 10 biji rumah. Kenapa kena simpan emas? Sebab itu. Sebab inflasi makin meningkat, harga emas juga akan meningkat. Itu sebab pertama tuan-tuan. Sebab kedua tadi,
pelaburan ataupun instrumen aset kewangan yang lain tidak sehebat emas. Okey, saya cakap bukan dengan kata-kata, tapi saya cakap beserta bukti. Tuan-tuan boleh buat kajian sendiri, boleh tengok sendiri prestasi harga emas 30 tahun ke belakang, purata harga emas 5 tahun ke belakang dengan purata dividen ASB ataupun tabung haji. Kenapa saya bandingkan dengan ASB dengan tabung haji? Sebab itu adalah medium untuk simpanan orang kita. Itu memang standard, orang kita memang menyimpan banyak dekat situ kan. So tuan-tuan, nak tak nak, kita kena terima hakikat. Kita kena terima hakikat bahawa simpanan kita dalam ASB dengan tabung haji bukan nak cakap tak relevan, sudah tak power sepower dulu. Kalau dulu return ASB 9%, 8%, dulu-dulu tapi sekarang return ASB pun dah 5%. Belum tolak zakat, belum tolak inflasi. Inflasi, data Bank Negara menunjukkan 3 ke 4% tahun. So, bila kita simpan dalam ASB, dia macam kosong tau. Dia macam tak bertambah pun kita punya kuasa beli tu. Malahan dia mungkin makin jatuh lepas dah tolak zakat atau semualah. Tapi tuan-tuan, kalau simpan emas pun tetap kena bayar zakat. Okey, ramai orang takut. Ada orang cakap, nanti simpan emas kena zakat lah. Tuan-tuan, sepatutnya kalau puan-tuan simpan emas dan sampai tahap kena bayar zakat, kena bersyukur sebab kita jadi orang kaya. Okey, kalau anda simpan emas sampai tahap anda kena bayar zakat, macam mana nak tahu kita kena bayar zakat ke tak? Okey, dia kena lebih daripada 20 dinar simpanan kita, dan simpanan tersebut lebih 1 tahun. Lebih 1 tahun dan 20 dinar ada di tangan, tak masuk pajak gadai lah, dan tak digunakan selama 1 tahun, kita kena keluarkan zakat. Zakat seberapa banyak? 2.5% sahaja daripada 20 dinar, ataupun 2.5% daripada 85 gram. So kalau kita convert sekarang, dalam setengah dinar je. So kalau anda ada simpanan melebihi 20 dinar, kalau kita nak convert sekarang 20 dinar kali 2,000, 40,000. Okey, tapi untuk zakat ni puan-tuan, better refer dekat Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Dia tak sama harga dia, tapi roughly lah saya cakap, kalau mengikutkan hadis Rasulullah, 20 dinar kena keluarkan setengah dinar. Kalau 20 dinar, 1 dinar sekarang harga dia dekat 2,000. So kalau 20 dinar kali 2,000, bermakna kalau anda ada 20 dinar ataupun barang kemas 85 gram yang tak pakai kan, ataupun duit simpanan 40,000, tak kira lah dekat tabung haji ke dekat ASB, anda wajib keluarkan zakat emas bernilai setengah dinar. Setengah dinar sekarang lebih kurang RM1,000 lah. 2.5% daripada total 20 dinar ataupun setara dengan 20 dinar harga semasa, tak diusik selama 1 tahun, cukup haul, cukup nisab katanya, kena bayar zakat. So sebab tu tuan-tuan, ada harta 40,000 ni kaya tak kaya? Kaya tuan-tuan. Siapa kata kaya? Nabi kata kaya. Allah kata kaya. Sebab itu Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat. Kalau kita ada simpanan bernilai 20 dinar ataupun mengikut harga semasa RM40,000 dalam tabung haji ataupun dalam ASB. Cuma bagusnya tabung haji ni, harta kita, duit simpanan kita dalam tu, ini tabung haji dia sudah automatically ditolak zakat. Itu kelebihan yang ada pada tabung haji lah. Tapi kita kena back to reality, kita kena berpijak di bumi nyata. Dia punya return lepas ditolak zakat berapa persen je, tak tinggi kan. So tuan-tuan, why not, daripada anda menyimpan 100% dalam ASB ataupun dalam tabung haji, why not tuan-tuan pindahkan. Okay, kalau saya akan suruh orang pindahkan 80% terus, tinggal 20% je dalam tu. Lalu ada orang kata, ekstrimnya kau nak menjual emas sangat sampai kau suruh orang keluarkan semua duit beli emas kau ke? Puan-tuan, tepuk dada tanya selera. Puan-tuan nak return 22% ke? Nak return 3%? Nak return 5%? Itu kena tanya sendiri lah. Okay? Sejarah, fakta sudah ada. Saya sudah berikan kepada puan-tuan.
Data dah ada, fikir sendirilah. Okey, saya bukan memaksa, tapi saya memberikan fakta, facts, the figures semua kepada puan-tuan. Kalau tak percaya, boleh buat kajian sendiri. Sekarang ni nak buat kajian, tekan ChatGPT je. Tekan je dekat prompt ChatGPT tu. Hello ChatGPT, tolong bandingkan return keuntungan emas ASB tabung haji unit trust daripada tahun 2020 sehingga 2025. Tekan je, puan-puan akan nampak terus jawapan dia. Boleh tahulah saya ni menipu ke tak. Okey puan-tuan. Kalau puan-tuan isi manis-manis yang saya bagi ni kan, services ni free je. Saya bagi consultation percuma, tetapi ada syarat, 2 syarat. Nombor 1, puan-tuan memang kena download lah benda ni lepas saya bagi. Dan nombor 2, kena jujur. Kena jujur dengan diri sendiri puan-tuan. Isi tu jujur. Jangan tipu-tipu. Kalau income 5,000, tulis 5,000. Kalau bulan ni makan banyak sangat dekat kopi, makan banyak sangat dekat pasar malam, makan banyak sangat dekat kedai-kedai, tulis. Macam mana nak tengok tu? Track balik dekat application Maybank ke kan, dekat mana-mana application bank kan, kita punya perbelanjaan tu kita boleh tengok kan sekarang. Kalau kita boleh bayar pakai QR code ke, bayar pakai Apple Pay ke, bayar pakai cash ke, kita mesti boleh tahu dalam seminggu, dalam 2 minggu kita boleh tahu. Kalau puan-tuan tak tahu, bermaksud puan-tuan tak pernah pun jumpa doktor dalam bidang kewangan. Bermaksud puan-tuan berada dalam keadaan bahaya. Okey? So tak nak keadaan kewangan puan-tuan makin teruk, makin berdarah, makin sakit. Jangan lupa isi services saya ni kat bawah Jangan lupa ada benda manis-manis saya nak bagi. Excel sheet kewangan peribadi saya akan bagi percuma kepada puan-tuan melalui email ataupun WhatsApp. Okey, untuk anda monitor sendiri tahap kesihatan kewangan. Nanti lepas anda isi tu, apa anda akan dapat? Anda akan dapat tahu, oh, aku ni rupanya tak boleh menyimpan sebab expenses aku dekat makan ni over. Oh, rupanya aku ni duit banyak habis dekat travel, dekat kopi, dekat langganan yang tak sepatutnya, dekat Atomic, Espelator ke, Grab Pelator ke kan. Dekat situ puan-tuan boleh tahu selepas puan-tuan isi services yang saya bagi dekat bawah. Seterusnya, apa yang kita nak bagi tahu? Okey. Tadi kita dah bagi tahu 2 kelebihan simpanan emas fizikal yang paling core lah. Okey. Dia punya return tak boleh lawan. Yang kedua, instrumen simpanan lain macam dah tak berapa membantu kita sangat. Bukan tak relevan. Saya tak pernah cakap simpanan ataupun aset kewangan lain tak relevan. Aset kewangan ni dia berdiri dan dia ada function masing-masing. Okey. Nombor 3 puan-puan, apakah kelebihan simpanan emas fizikal? Simpan emas ni puan-puan, dia akan melatih emosi kita untuk banyak menyimpan, untuk banyak buat tabungan, untuk banyak buat savings, dan savings tersebut boleh dilupakan. Berbeza dengan kita simpan duit. Even kita simpan ASB dengan tabung haji pun kita tengok nilai duit kat situ. Kita boleh tengok duit 40,000, banyak duit. Duit 50,000, 100,000, oh banyak. Bila kita ada nilai duit yang banyak yang kita boleh nampak benda tu depan mata, otak kita akan mula jadi kreatif untuk buat pelbagai benda. Perasan tak? Kalau kita tengok duit kita dalam akaun bank tu, kita tengok ada 10,000, sel otak mula berfungsi untuk buat benda macam-macam. Tetapi tidak dengan emas. Berbeza dengan emas fizikal, kalau anda beli, anda dapat dekat tangan emas. Macam orang perempuan dapat emas, beli emas fizikal, emas jewellery sekalipun. Kalau anda beli, anda rasa sayang kan nak jual. Even nak pajak pun, dalam keadaan betul-betul emergency baru anda akan pajak. Apatah lagi nak jual. Samalah sikap ataupun emosi bila kita simpan emas fizikal. Maka dengan sebab kita rajin ataupun aktiviti kita menyimpan emas fizikal ni puan-puan, sebab itulah kita makin kaya dan makin senang dengan emas. Duit kita akan jadi payah nak bocor kerana sikap emas ni adalah untuk disimpan. Sikap dan emosi bila kita simpan emas ni automatically akan merubah diri kita daripada menjadi seorang yang boros kepada seorang yang sukakan duit, sukakan menyimpan. Orang perempuan dia tahu benda ni. Okay? So benda tu kita ubah sahaja kepada menyimpan emas fizikal dalam bentuk emas pelaburan.
Yang mana anda boleh pilih dekat Public Gold ni emas 1 gram dalam bentuk kad tu. Saya tak bawa pula hari ni, kalau tak boleh tunjuk contoh. Ataupun emas dinar. 1 dinar sekarang lebih kurang harga dekat RM2,000. Okey. Kalau tuan-tuan memang ada duit yang banyak dalam ASB ataupun tabung haji, mungkin boleh mula dulu keluarkan separuh dan terus beli emas fizikal, pegang dekat tangan. Emas yang terbaik tuan-tuan adalah emas yang berada dalam tangan tuan-tuan. Lalu ada juga orang fikir, orang akan kata, risaulah simpan dekat rumah nanti takut kena curi. Tuan-tuan, emas kalau RM10,000 ni berapa gram je? 20 gram je, sikit kecil je sekarang ni, sebab nilai dia dah makin tinggi kan. Harga dia dah makin tinggi. Dulu harga emas 20 gram dalam RM2,500, saya sempat dengan harga 1 gram emas ni RM100 je tuan-tuan, masa saya mula-mula main emas ni. Sekarang harga emas 20 gram, okey, 10 gram dah dekat RM5,000, 20 gram dah dekat RM10,000 tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, kita punya kuasa duit tu dah makin menurun. Okey, kalau 1 kilo emas besar telefon je, tapi harga dia setengah juta tuan-tuan, dah boleh beli 2 biji rumah. Kalau dekat kampung boleh buat 5 biji rumah tuan-tuan. Itulah kelebihan emas fizikal, yang mana bila kita simpan dia, seolah-olah macam kita betul-betul menyimpan aset dalam bentuk rumah. Seolah-olah macam kita betul-betul buat tabungan yang dilupakan, dan memang kita tak akan korek balik tabungan kita. Cukup 3 kelebihan emas fizikal. Nak lain-lain, kita sambung lagi dekat live lain. So macam mana kita nak senang untuk menyimpan ni? Saya faham tuan-tuan, di zaman sekarang 2025 banyak cabaran, gaji tak naik, hujung bulan je kita rasa macam singkit kan, macam struggle lah hidup kita ni. Bukan tuan-tuan je, semua orang rasa Sebenarnya benda ni bukan zaman Madani je kita rasa macam ni. Daripada zaman dulu lagi pun kita akan rasa macam ni kalau kita tak pandai menguruskan kewangan kita. Aku tak ada simpanan sebab aku terlebih beli kopi rupanya bulan ni, ataupun setiap bulan duit aku ni dia banyak kat sini. Dia macam tu. Okay, so boleh isi button service tu. Habis makan tau. Ingatkan balik tunggu dah. Saya tengok kunci awak di situ. Oh, bagus. Okay, tuan-tuan, ini member datang office ni. Kalau anda tekan, memanglah dia nampak macam webinar. Saya akan buat webinar nanti. Dalam webinar tu, mungkin saya akan buat webinar selama 1 jam untuk memberikan penerangan secara padat, ringkas dan tepat. Cara nak beli emas macam mana, kalau anda ada duit banyak ni nak beli emas apa, kalau anda tak ada duit lagi macam mana nak bagi ada duit. Okey, ilmu kewangan yang betul. Jangan tiru sangat sifu kewangan. Saya bukan nak bash sifu kewangan, tapi ada kadang-kadang ilmu yang sifu kewangan bagi dia tak berpijak di dunia nyata lah untuk orang marhain macam kita ni. Planning. Dekat situ anda boleh nampak lah kolom income, kolom expenses, kolom needs, mengikut Mark Tilbury. Mark Tilbury ni adalah salah seorang influencer dalam YouTube yang saya follow lah lama dah. Ilmu dia mengatakan macam ni tuan-tuan, 50% daripada kewangan kita perlu letakkan dekat needs. Needs ni adalah keperluan, bukan kehendak, yang mana ia adalah dalam bentuk bayaran loan rumah ke, installment kereta ke, personal loan ke kan. Itu adalah needs. Lagi 50% ni dia pecah kepada 3, iaitu 15, 20. 15% kena duduk dekat wants, iaitu kehendak. 15% lagi kena duduk dekat bahagian wants juga, kehendak, tapi untuk personal development. Sama ada macam contoh yuran kita belajar seminar ke, ataupun yuran kita belajar dekat mana-mana college ke kan. Itu 15% lagi. Dan lagi 20% katanya kita kena masukkan dekat savings. Hardcore lah dia punya prinsip savings ni. Selalunya pakar kewangan lain kata minima 10. Minima lah 10. Tapi bagi dia minima kena 20. Sebabnya apa? Dia pakai teknik. Ada satu buku tu saya pernah baca, teknik Pareto. Pareto law ni adalah konsep 80-20. Iaitu 20% benda yang kita ubah, ataupun 20% benda yang kita buat yang praktikal, yang efektif,
memberikan 80% efek kepada kehidupan ataupun kewangan kita. Contoh, kalau kita simpan 20% daripada income kita, dia akan memberikan 80% result yang bagus untuk masa depan kita. 80% boleh ubah. Macam tu dia punya ilmu. Jadi contoh, kalau kita dalam keadaan tak berapa sihat kewangan kita sekarang, cuba ubah menggunakan servis yang saya buat ni. Button ni, ada button services ni, isi dulu, tengok, monitor kewangan masing-masing dan mula ambil 20% daripada total income bulanan anda, simpan dalam bentuk emas fizikal. Lagi 2-3 tahun, tuan-tuan akan nampak satu result yang bagus. Dia mampu mengubah 80% daripada keadaan kewangan peribadi anda. 80% lagi baiklah. Itulah dia menggunakan konsep 20% daripada income kita perlu pergi kepada savings. Itu ilmu Mark Tilbury lah. Selagi kita tak jumpa doktor pakar, kita tak tahu kita sakit apa. Dah lama tu, dah tahap 4, tiba-tiba doktor cakap, awak ni sebulan lagi ni. Mulalah. Dia macam tu. Sama juga dengan konsep kewangan peribadi. Kalau anda tak isi ni, anda tak tahu tahap kewangan peribadi anda. Anda tengah berada dalam keadaan bleeding, tengah berada dalam keadaan negatif cash flow ataupun positif cash flow, anda tak tahu. Sebab kita tak pernah buat. Saya pun tak pernah buat. Bila saya buat, bila belajar dan tahu, barulah, kalau setiap bulan duit ada gaji 5,000, ni je boleh spend untuk ni. Ini je boleh spend untuk kopi. Ini je boleh spend untuk bawa anak-anak, isteri pergi jalan. Jangan lebih. Kalau lebih, sangkut. Kebanyakan orang kita, dia expand lebih. Bila dia expand lebih, mulalah hujung bulan makan Maggi. Mulalah hujung bulan hutang dengan kawan-kawan, hutang adik-beradik ke saudara mara. Itu yang menyebabkan kita tersangkut di hujung bulan. Sebab kita tak pandai nak manage kita punya kewangan. Kita tak pernah monitor berapa masuk, berapa keluar. Yang keluar tu pergi mana-mana. Adakah yang keluar ni penting? Adakah yang keluar ni penting tapi berapa banyak? Ramai orang dah buat silap. Baik tuan-tuan, kalau anda dah buat silap macam mana? Nak boleh tarik yang break? Boleh. Contoh saya bagi. Gaji anda 10,000 setiap bulan. Mengikut Mark Tilbury punya portion, 50% kena pergi dekat needs, keperluan wajib, iaitu bayar rumah ataupun bayar kereta. Contoh, gaji anda 10,000, isi rumah lah, pendapatan 10,000. Anda pergi buat loan kereta, loan rumah, personal loan rumah pergi buat 2,500 ataupun 3,000. Loan kereta 2 biji pergi 3,000. Loan personal 1,000 bulan-bulan. Dah, situ dah kena bayar dekat 7,000 ataupun 6,000. Daripada 10,000, 7,000 dah pergi dah dekat komitmen wajib. Itu adalah tanda bahaya. Tapi macam mana nak buat? Tak ada jalan lain. Kena cari income lebih. Dekat situlah kita boleh tahu. Bila anda isi services button saya yang saya bagi ni, saya ada bagi benda manis-manis dekat tuan-tuan. Sebab itu kena jujur masa isi tu. Okay? So, nak buat macam mana kalau dah tak boleh undur? Hutang dah ambil, loan kereta dah jalan, loan rumah dah bayar, personal loan dah bayar. Nak buat macam mana? Itulah keputusan yang kita boleh buat, tuan-tuan. Kita boleh cari income lebih. Kita mungkin boleh buat part time. Kita boleh berniaga secara part time. Kita boleh kurangkan apa yang tak patut lagi. Okey, mungkin dalam masa yang sama kita dah buat hutang sampai 70% daripada pendapatan. Dalam masa sama hidup nak mewah lagi. Makan nak dekat luar, nak makan steak wagyu, steak Angus. Nak makan hari-hari kopi Starbucks, contoh, jangan marah saya. So dekat situ boleh kurangkan untuk memastikan kita ada extra lagi 20% untuk buat savings. Dan bila kita tengok, okey, aku dah terlebih ni 70% ni dekat needs, dekat keperluan. Dekat sinilah anda kena kurangkan anda punya wants, iaitu kehendak. Excel peribadi ni, dan saya akan bagi percuma kepada anda macam mini ebook 10 do's dan 10 don'ts. Ini adalah saya punya plan lah. Kalau ada 10 do's dan 10 don'ts ni, maknanya 10 benda anda perlu buat dan 10 benda anda perlu elakkan dalam simpanan emas. Anda baca mungkin dalam 5 minit dah faham. Confirm tak kena scam, 100%. Boleh gerak jari tak kena scam. Kalau anda pakai saya punya format tu. Okay, dia mungkin format yang sama juga dengan ajaran ejen-ejen yang lain, tapi saya bagi keras sikit lah. Itu saya punya tujuan dan saya punya target. Nanti insyaAllah doakan saya untuk konsisten
memberi anda, orang kata apa ni, pencerahan ataupun berkongsi ilmu tentang simpanan emas fizikal. Saya dah bagi tadi, saya dah belanja tadi 3 kelebihan simpanan emas fizikal, dan kita akan masuk ke seterusnya, iaitu kalau bila kita dah isi button servis ni, kita dah tahu dah. Kita dah tahu dah keadaan kewangan kita macam mana. Kita ni tengah surplus, kita ni tengah negatif. Kita ni boleh perbaki lagi kat sini. Let's say kita dah ada dah some amounts which is duit yang ada lebih. Apa kena buat? Nombor 1, sign up akaun emas Gold Accumulation Program Public Gold di bawah kelolaan Haizat Ibrahim. Kenapa kena pilih Haizat Ibrahim? Sini nak cerita ni. Nombor 1, tuan-tuan, saya sudah lama dalam bidang ni. Saya sudah lama dalam bidang simpanan emas fizikal ni sejak daripada tahun 2009 lagi. Awal-awal Public Gold tu tubuhkan, saya dah menjadi dealer ataupun business owner kepada Public Gold. Saya punya nombor PG code yang mana dekat luar tingkap tu kalau nak tengok, 1839. Lebih awal daripada some leaders, big leaders kat luar sana. So saya tahu sepak terjang, ilmu, orang panggil ilmu tipu lah, macam-macam lah cara-cara orang nak gunakan emas ni untuk scam dan pelbagai lagi kisah dan cerita. Cuma saya tak bukukan dan tak menulis dia lagi. InsyaAllah doakan saya akan cuba menulis dan buat buku dan bercerita kepada puan-tuan. So saya ada salah satu kelebihan, iaitu pengalaman yang lama dalam bidang emas fizikal ni. Itulah salah satu bekal yang boleh puan-tuan, orang kata you are in a good hands lah kalau bersama saya di Public Gold ni. Nombor 2, puan-tuan, kenapa emas GAP ni anda boleh beli serendah RM100? RM100 dah boleh beli emas fizikal dan terus ditukar amount tersebut dalam bentuk emas fizikal. Dekat sini banyaklah kalau kita nak membanding-bandingkan produk, kan. Saya di sini bukan untuk membanding-bandingkan produk emas company lain, tapi saya di sini untuk berceritakan apakah kelebihan yang ada pada akaun emas GAP Public Gold. Yang lain tu biarlah. Kita fokus kepada akaun emas GAP Public Gold. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana akaun emas Public Gold GAP ni patuh syariah. Patuh syariah. Jadi sebab tu saya cakap daripada awal lagi, bila kita simpan emas dengan Public Gold, terutamanya di akaun GAP ni, kita dah tak sakit kepala dah tak ada dah syubhah, dah tak ada dah rasa macam tak boleh nak tidur. Simpan emas tu dalam tu, orang tolong simpankan free, tak payah bayar. Dekat mana nak cari tempat simpan barang emas ataupun barang kemas free, tak payah bayar. Public Gold ada. So puan-tuan yang mana belum ada akaun Public Gold lagi, boleh klik link saya dekat bio juga, boleh go through saya punya website dulu. Boleh tengok dulu dekat situ, tekan nombor 1, follow saya dulu. Nombor 2, boleh klik link dekat bio saya, boleh tengok dekat haizatibrahim.com tu, boleh go through dulu, dan kalau nak register terus boleh. Saya akan assist anda head to toe. Boleh assist anda macam mana untuk anda bermula. Anda nak beli emas apa yang sepatutnya? Mungkin anda nak bermula, tapi anda tak tahu nak mula macam mana, nak beli emas produk apa. Adakah GAP ni baik untuk saya? Adakah emas fizikal ni baik untuk saya? Saya nak beli kaedah macam mana? Banyak lagi kalau nak cerita, tuan-tuan. Tak cukup 1 jam. Memang tak cukup 1 jam.